Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alias bin Abdul Rahman, merupakan salah seorang pelajar PDPP KDC dan sekarang tengah mengambil PDPP di IPG kampus Inmukas. Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat pembentangan. Okey, pembentangan dengan saya pilih satu isu semasa yang saya kenal pasti, dan isu ini dia ada kaitan dengan kod etika keguruan di Malaysia dan juga hak asasi manusia. Okey, tanpa membuang masa, insya-Allah saya akan memulakan pembentangan saya hari ini dengan tajuknya. Okey, ini profesionalisme. Okey, baik. Profesionalisme keguruan, iaitu salah satu subjek ataupun kursus yang saya ambil pada PDPP semester ini. Okey, baik. Okey, tajuk ataupun isu semasa yang saya kenal pasti untuk saya huraikan di dalam pembentangan ini adalah isu iaitu keganasan fizikal. Okey, untuk isu keganasan fizikal. Okey, baik. Seterusnya, okey, baik. Sekejap. Okey. Keganasan fizikal. Okey, di dalam konteks etika keguruan di negara kita iaitu Malaysia, sebarang bentuk keganasan fizikal terhadap murid adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip profesionalisme keguruan. Okey, seperti mana yang kita maklum, yang guru-guru maklum, iaitu apa-apa juga bentuk keganasan fizikal terhadap murid. Okey, fokus saya dekat sini adalah keganasan fizikal guru terhadap murid adalah dilarang, iaitu tidak boleh sama sekali. Guru tidak boleh melakukan keganasan fizikal ini terhadap murid. Dan ianya juga adalah bertentangan, iaitu bersalahan. Okey, berlawanan dengan prinsip profesionalisme keguruan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada sebelum tu nanti kita akan tengok berikut adalah penjelasan berdasarkan kod etika perguruan Malaysia. Okey, nanti saya akan terangkan sedikit, iaitu apa itu kod etika perguruan Malaysia, apa yang terkandung di dalamnya, dan cara penyelesaian terhadap guru-guru yang tersebut ni lah, guru-guru yang melakukan keganasan fizikal terhadap murid di sekolah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kita tengok tajuknya, iaitu etika keguruan berkaitan keganasan fizikal. Okey, baik.
Yang pertama, apa itu yang pertama etika keguruan yang berkaitan dengan keganasan fizikal ni? Iaitu yang pertama adalah kod kod etika perguruan Malaysia. Menekankan bahawasanya yang pertama okey, yang pertama kod etika perguruan Malaysia menekankan bahawa guru perlu menunjukkan kasih sayang. Guru perlu menunjukkan kasih sayang. Guru perlu menunjukkan kasih sayang. Sekejap. Okey, kita sambung. Okey, yang pertama iaitu guru perlu menunjukkan kasih sayang, sabar dan berhemah di dalam mendidik anak-anak murid ketika di sekolah. Okey. Jadi, guru perlu menunjukkan kasih sayang. Okey. Guru ni ketika di rumah, okey, kalau guru ini berkeluarga, okey, kita ataupun seseorang itu mestilah ataupun perlulah menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga, betul kan? Kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada ibu dan ayah. Tetapi kerjaya seorang guru ni ianya berada di sekolah. Jadi ketika di sekolah, guru perlulah menunjukkan kasih sayang ni. Ketika di rumah ni, di sekolah pun guru ni perlu menunjukkan kasih sayang juga. Okey, tapi kepada siapa? Kepada anak-anak murid cikgu ni. Selain itu, guru juga perlulah sabar. Okey, seperti mana yang kita sedia maklumlah. Anak-anak murid kita ni kadang-kadang mencabar kesabaran seorang guru juga. Okey. Seperti mana ketika di rumah mencabar kesabaran seorang ibu bapa, di sekolah juga guru juga tercabar dengan tingkah laku anak-anak murid. Jadi guru perlulah sabar dan juga berhemah. Tahu macam mana nak mendidik anak-anak murid ini dengan sebaiknya. Poin yang seterusnya, guru juga tidak boleh menggunakan kekerasan fizikal ataupun lisan. Guru tidak boleh menggunakan kekerasan fizikal ataupun lisan. Kita kalau ikutkan tajuk kita, keganasan fizikal. Fizikal seperti mana yang kita tahu. Boleh cakap kepada luaran badan, luaran tubuh badan seseorang je kan. Tapi lisan pun termasuk juga. Macam mana tu lisan tu? Macam mana kekerasan secara lisan ni terhadap murid? Walau dalam apa jua keadaan. Ketika mana murid melakukan tingkah laku yang tidak elok, guru tidak boleh memaki ataupun tidak boleh maki kepada anak murid tersebut. Sebaiknya tegur dengan secara berhemah. Yang poin yang seterusnya untuk kod etika perguruan Malaysia ni iaitu menjaga keselamatan dan juga kebajikan murid. Merupakan tanggungjawab utama juga kepada guru. Guru bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan juga kebajikan murid. Jadi kat sini berlawanan sama sekali dengan
okey, amalan ataupun perbuatan guru yang melakukan keganasan fizikal ini terhadap murid. Okey, yang kedua ya, etika keguruan berkaitan dengan keganasan fizikal ni, okey, seperti mana yang tertera ataupun ada yang kita boleh tengok dekat slide ni, iaitu Akta Pendidikan tahun 1996, iaitu dalam kurungan Akta 550, dan juga garis panduan daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, juga melarang sebarang bentuk penderaan fizikal, termasuk rotan secara berlebihan atau tanpa kebenaran, kebenaran daripada ibu bapa ataupun pentadbir di sekolah. Okey, kita sebagai guru ni kita tak boleh melakukan sebarang bentuk penderaan fizikal, termasuk juga rotan. Okey, seterusnya. Okey, baik. Okey, kita tengok dekat sini antara contoh keganasan fizikal yang dilakukan oleh sesetengah guru kita pada masa kini, iaitu antaranya yang pertama iaitu menampar, menendang, menolak ataupun menarik rambut murid. Jadi dekat sini kita boleh tengok poin yang pertama, antara contoh keganasan fizikal iaitu menampar. Tidak boleh kita menampar sesuka hati murid. Sebab salah satunya, kalau kita umat Islam, kita tidak boleh nak pukul ataupun nak menggunakan tangan naik ke kepala. Tidak boleh. Tidak baik. Seterusnya menendang. Ini yang patah lagi ni. Kalau cikgu ni menendang. Kita tidak boleh menendang anak murid. Menolak. Bahayanya menolak. Kemungkinan anak murid kita tu terjatuh. Tolak. Contoh kata guru ni menolak ketika berada di tangga. Jadi anak murid kita tu kemungkinan akan jatuh daripada tangga dan cedera. Jadi dekat situ keganasan fizikal menolak tu tidak boleh. Dan juga yang ni yang famous jugalah ni, iaitu menarik rambut murid. Kita tahu salah satu disiplin di sekolah iaitu murid, rambut murid, khususnya murid lelaki lah, haruslah dalam potongan yang kemas dan juga pendek. Tidak boleh berserabai ataupun panjang rambutnya. Jadi jikalau ada murid yang melanggar peraturan tersebut, guru tidak boleh menarik rambut murid tersebut, sebab itu adalah salah satu contoh keganasan fizikal. Yang kedua, contoh keganasan fizikal yang kedua iaitu merotan, merotan tanpa ikut garis panduan yang ditetapkan oleh KPM. Seperti mana setahu saya, guru besar orang yang ada kuasa untuk merotan murid di sekolah adalah kalau dekat sekolah rendah, guru besar, ataupun dekat sekolah menengah, pengetua, dan juga ketua guru disiplin. Penyelaras ataupun ketua guru disiplin ada kuasa untuk merotan murid. Tapi kena ingat, guru yang merotan ni mestilah merotan ikut garis panduan yang ditetapkan oleh KPM. Guru besar ataupun cikgu disiplin ni mestilah rotan murid mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KPM. Apa garis panduan tersebut? Iaitu contoh, bukan pada tapak tangan ataupun punggung. Guru tersebut tidak boleh rotan di tapak tangan, ataupun dekat punggung murid tersebut.
Dan satu lagi, kalau nak rotan, mestilah dilakukan dengan izin. Kalau tiada izin, tanpa izin, maka guru tersebut tidak boleh merotan pelajar tersebut. Okey, yang ketiga, contoh keganasan yang ketiga adalah menghukum murid dengan aktiviti fizikal yang membahayakan. Okey. Kat sini saya boleh bagi contoh. Okey, saya bagi contoh. Andai kata murid tu kita nak hukum dia. Mungkin dia ada melakukan tindakan murid tersebut melakukan masalah disiplin ataupun tidak menyiapkan kerja ataupun tidak senang kata melanggar disiplin ketika berada di sekolah lah. Jadi guru tersebut nak hukum murid tu dengan aktiviti fizikal yang membahayakan murid tersebut. Contoh kata guru tersebut suruh murid tersebut berlari mengelilingi padang sebanyak 20 kali pusingan. Jadi dekat situ kita boleh berfikir. Guru tersebut boleh fikir. Mampukah murid tersebut buat hukuman tersebut? Semestinya sudah tidak boleh. Sebab hukuman tersebut mungkin membahayakan kepada murid tersebut. Kita tidak tahu murid tersebut ada penyakit lelah ke ataupun kakinya retak ke. Jadi tidak boleh guru tersebut menghukum murid dengan aktiviti fizikal yang membahayakan. Okey, seterusnya. Okey, baik. Seterusnya. Dekat sini. Dekat sini kita tengok. Okey. Kat sini kita tengok. Kat sini kita tengok. Okey. Cara menyelesaikan masalah guru. Okey. Guru-guru yang membuat keganasan fizikal terhadap murid ini. Okey, ada caranya. Apabila ada masalah, insya-Allah akan ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita tengok. Yang pertama, apa cara yang pertama untuk menyelesaikan masalah ni? Okey, yang pertama adalah laporan awal. Okey, laporan awal maksudnya dekat sini jikalau murid tersebut didapati dia telah dilakukan keganasan fizikal oleh guru ni, jadi murid ni ataupun ibu bapa ataupun rakan sekerja, kalau ada rakan sekerja guru tersebut, dia jalan-jalan untuk pergi ke kelas dan ternampak guru ni, kawannya ini membuat kesalahan, iaitu keganasan fizikal ni. Jadi laporan awal boleh dibuat oleh murid ataupun ibu bapa ataupun rakan sekerja. Boleh buat aduan ataupun laporan awal kepada yang pertama, iaitu kepada pentadbir sekolah. Boleh buat laporan awal kepada guru besar ataupun pengetua. Jadi ini salah satunya. Salah satu cara menyelesaikan masalah guru ni, guru yang membuat keganasan fizikal ni. Okey, baik. Seterusnya yang kedua kita tengok iaitu siasatan dalaman sekolah. Siasatan dalaman sekolah. Siasatan dalaman sekolah. Siasatan dalaman ni macam mana? Pihak sekolah akan menjalankan siasatan awal berdasarkan aduan. Tadi laporan awal ataupun aduan tadi, selepas dah diadukan guru besar ataupun pengetua yang mewakili pihak sekolah, mestilah menjalankan siasatan awal. Kena siasat
betul ke cikgu ni melakukan keganasan fizikal ataupun cikgu ni difitnah oleh ibu bapa ataupun rakan-rakannya. Okey, yang membuat aduan ataupun laporan awal tadi tu. Jadi guru besar bertanggungjawab melakukan ataupun menjalankan siasatan awal berdasarkan aduan yang diterima. Okey. Okey. Baik. Okey, jikalau guru berkenaan didapati bersalah, okey, melakukan keganasan fizikal, jadi guru berkenaan mungkin akan diberikan amaran terlebih dahulu oleh guru besar ataupun pengetua tadi. Atau kalau teruk sangat keganasan fizikal yang dibuat oleh guru tersebut teruk sangat, guru tersebut boleh digantung tugas sementara. Contoh kata seminggu ke 2 minggu ke, sementara siasatan dijalankan oleh pihak sekolah tadi. Okey. Baik. Okey, yang seterusnya kita tengok cara menyelesaikan masalah guru yang membuat keganasan fizikal ni iaitu laporan kepada pihak atasan. Okey, tadi kita dah pihak sekolah dah, pihak dalaman, siasatan dalaman. Seterusnya laporan kepada pihak atasan. Sekiranya terdapat bukti yang kukuh bahawasanya guru tersebut melakukan keganasan fizikal terhadap murid di sekolah, kes tersebut akan dilaporkan kepada pejabat pendidikan daerah PPD ataupun terus kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN negeri tempat guru tersebut berkhidmat ataupun bertugas. Jadi setelah siasatan dalaman sekolah dibuat, sekiranya terdapat bukti yang kukuh guru tersebut melakukan keganasan fizikal, maka boleh dibuat laporan kepada pihak atasan. Yang keempat adalah tindakan tata tertib. Seterusnya, jikalau guru tersebut memang dah didapati bersalah melakukan keganasan fizikal, guru tersebut boleh dikenakan tindakan tata tertib. Guru boleh dikenakan tindakan tata tertib. Antaranya termasuklah surat amaran daripada pihak atasan ataupun melalui pemotongan gaji. Kalau pemotongan gaji, contoh kata pemotongan gaji selama 2 hari. Kalau kata sehari dapat 100, maka RM200 akan dipotong oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang berautoriti kepada guru tersebut. Antaranya juga adalah penurunan pangkat ataupun diberhentikan perkhidmatan. Tidak boleh buat main-main. Kalau dikenakan tindakan tata tertib, guru tersebut boleh diberhentikan perkhidmatannya di dalam dunia pendidikan ini. Seterusnya kita tengok yang kelima iaitu laporan polis. Jikalau perlu. Laporan polis. Jika keganasan itu menyebabkan kecederaan fizikal yang serius. Contoh kata guru tersebut melakukan keganasan fizikal kepada muridnya dan muridnya mengalami kecederaan yang agak teruk. Contohnya sampai terlantar di hospital. Maka laporan polis boleh dibuat terhadap guru tersebut dan guru tersebut yang melakukan keganasan fizikal itu boleh didakwa di mahkamah mengikut kanun keseksaan yang diperuntukkan di atas kesalahan yang dilakukan oleh guru tersebut. Laporan polis boleh dibuat jikalau dah menyebabkan kecederaan fizikal yang agak serius.
seterusnya, okey, yang terakhir untuk cadangan penyelesaian masalah kepada guru ni, iaitu khidmat kaunseling dan juga pemulihan. Okey, guru yang terlibat dengan keganasan fizikal ini mungkin diminta untuk menjalani kaunseling ataupun latihan semula untuk meningkatkan kemahiran pengurusan murid tanpa keganasan. Okey, jikalau keganasan fizikal tersebut boleh dikatakan tidak teruk, tetapi ada laporan dan didapati guru tersebut bersalah, maka guru tersebut diminta untuk menjalani sesi kaunseling lah dengan pihak yang contoh kata guru kaunseling ataupun pihak kaunseling daripada PPD ataupun JPN kepada guru tersebut. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Ini adalah cadangan penambahbaikan. Okey, yang pertama adalah latihan profesional berkala tentang pengurusan tingkah laku murid. Okey, cadangan penambahbaikan adalah pihak sekolah ataupun pihak atasan lah boleh melakukan ataupun membuat latihan profesional yang berkala. Maksudnya berterusan. Contoh kata 2 bulan 1 kali ke latihan ini. Okey, tentang pengurusan tingkah laku murid. Okey, pada zaman sekarang. Okey, yang kedua adalah penerapan nilai murni dan juga empati. Okey, dalam program pembangunan guru. Okey, jadi kalau ada program pembangunan guru, okey, kita minta kepada guru-guru ni okey masuk, okey, dan bagi tahu kepada diorang tentang penerapan, okey, terapkan nilai murni dan juga empati. Okey, contoh kata kasih sayang, okey, tidak melakukan kekasaran kepada murid dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah penggunaan pendekatan disiplin yang positif di dalam bilik darjah. Ini yang paling menarik. Okey, jadi guru-guru mestilah menggunakan pendekatan disiplin yang positif. Dia kata murid tersebut melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan sekolah, okey, melanggar disiplin, jadi guru mestilah menggunakan pendekatan disiplin yang positif. Okey, jangan guna kekerasan ataupun keganasan fizikal ni kepada murid. Okey, baik. Seterusnya. Okey, tadi saya dah bagi tahu tentang kod etika perguruan kan. Okey, jadi dekat sini saya nak terangkan sedikit, iaitu kod etika perguruan Malaysia. Okey, yang disediakan, yang diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang pertama apa? Yang perkara 1. Perkara 1 ni adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Okey. Okey, penerangannya adalah tanggungjawab terhadap pelajar ni, guru mestilah melindungi pelajar daripada bahaya fizikal dan juga emosi. Okey, guru hendaklah melindungi pelajar ni daripada bahaya fizikal, bukan guru yang melakukan bahaya fizikal ataupun keganasan fizikal tersebut. Malah gurulah yang mesti melindungi pelajar ni ataupun murid ni daripada bahaya fizikal itu. Okey, yang lainnya adalah guru juga tidak boleh menyalahgunakan kuasa ataupun menggunakan kekerasan terhadap pelajar. Okey, guru ketika di dalam kelas adalah guru adalah berkuasa ketika di dalam kelas untuk mengajar dan juga mengawal kelas. Tetapi jangan gunakan kuasa tersebut untuk menggunakan kekerasan ataupun keganasan
fizikal terhadap murid-murid ataupun pelajar kita. Okey. Guru juga hendaklah berlaku adil, penyayang dan juga bersikap profesional selalu ketika di sekolah, lebih-lebih lagi ketika di dalam kelas. Okey. Yang kedua ni adalah apa? Okey, perkara yang ketiga. Okey, nombor 2 iaitu perkara yang ketiga iaitu tanggungjawab terhadap rakan sekerja. Okey. Okey, guru penerangannya adalah guru boleh mendorong budaya. Okey. Kita ni sebagai guru mempunyai tanggungjawab terhadap rakan-rakan sekerja kita, rakan-rakan guru kita yang lain, iaitu kita mestilah mendorong budaya kerja yang positif. Okey, kita mestilah bagi tahu kepada kawan-kawan kita, okey, mestilah melakukan kerja yang positif, kerja yang bagus, yang baik, termasuk menangani sebarang bentuk keganasan ataupun salah laku di dalam kalangan warga pendidik. Okay, jadi kita ni mempunyai rakan kerja, kita mestilah saling ingat mengingati sesama rakan-rakan kita, rakan-rakan guru kita supaya jangan melakukan keganasan fizikal ni terhadap murid-murid kita. Okey. Okey, yang ketiga ni apa? Okey, yang ketiga adalah perkara yang keempat iaitu tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Di dalam Kod Etika Perguruan Malaysia ini, okey, yang disediakan oleh KPM, perkara yang keempat ini iaitu guru, okey, kita ni bertanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Okey, penerangannya adalah apa? Guru hendaklah menjadi contoh kepada masyarakat, menunjukkan sikap hormat, menghormati, lebih-lebih lagi menghormati hak asasi manusia dan juga undang-undang. Di dalam Kod Etika Perguruan Malaysia ni, guru mestilah menjadi contoh kepada masyarakat, bukan guru yang melakukan keganasan fizikal itu, malah menunjukkan sikap menghormati hak asasi manusia. Okey, murid-murid kita ni mempunyai hak untuk belajar dengan baik, bukan dengan cara keganasan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok peraturan dan juga undang-undang tambahan. Okey, terdapat di dalam Akta Kanak-kanak 2001 Pindaan 2016 menyatakan bahawa sebarang bentuk penderaan fizikal terhadap kanak-kanak adalah salah satu kesalahan jenayah. Tidak boleh. Benda ni terdapat di dalam Akta Kanak-kanak Pindaan 2016. Okey, yang kedua adalah peraturan pegawai awam iaitu kurungan kelakuan dan juga tata tertib tahun 1993, guru sebagai penjawat awam. Okey, guru ni adalah salah satu daripada penjawat awam. Okey, tertakluk kepada tindakan tata tertib jika melakukan kekerasan fizikal ataupun keganasan fizikal ini. Jadi, penjawat awam ni kesemuanya tertakluk kepada tindakan tata tertib jikalau didapati bersalah melakukan keganasan fizikal ini. Okey, baik, untuk kesimpulan, kepada isu keganasan fizikal ini, kesimpulan yang saya boleh simpulkan adalah keganasan fizikal terhadap murid adalah salah. Salah di sisi etika keguruan dan juga undang-undang. Maksudnya keganasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid merupakan salah.
salah di sisi yang pertama iaitu etika keguruan dan juga yang kedua adalah undang-undang. Bukan sahaja etika keguruan, malah undang-undang pun tidak boleh kita sesuka hati melakukan kekerasan ataupun keganasan fizikal terhadap orang lain. Seseorang guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran suasana pembelajaran yang selamat, penyayang dan juga menghormati maruah setiap murid. Jadi setiap guru ni ada tanggungjawab, bertanggungjawab untuk mengadakan atau mewujudkan suasana pembelajaran di dalam kelas yang selamat. Kalau kata guru tersebut melakukan kekerasan fizikal, maka murid-murid akan berasa tidak selamat dan juga tidak selamatlah untuk belajar dan akan mengakibatkan rantaian masalah iaitu tak nak datang sekolah dan tercicir daripada pelajaran yang banyak dan seterusnya masalah-masalah lain yang mungkin akan timbul akibat daripada kesalahan guru yang melakukan keganasan fizikal tersebut. Guru juga mestilah guru mestilah mempunyai dan juga menunjukkan kepada anak murid sifat penyayang itu ketika di dalam kelas dan juga menghormati maruah setiap murid. Kita tidak boleh sesuka hati kita melakukan keganasan fizikal ini terhadap anak-anak murid kita. Kita haruslah bersatu untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk gangguan yang merosakkan masa depan mereka. Macam saya cakap tadi, rantaian masalah yang mungkin akan timbul akibat daripada guru melakukan keganasan fizikal tersebut. Baik. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya berkenaan salah satu isu semasa yang hangat ketika ini di dalam dunia pendidikan. Saya berharap semoga pembentangan saya ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan juga kita sama-sama ambil iktibar ataupun perkara yang positif dari pembentangan tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.